Jangan gelabah, Siti. Bawa tenang. Jangan risau, Siti. Awak tak tahu aja. Apa yang penting sekarang ni, saya mahu awak jadi mata dan telinga bagi pihak saya. Awak faham maksud saya, bukan? Saya faham, Cik Murad. Cuma saya bimbang. Kalau awak jangan bimbang, Siti. Dan kalau jadi apa-apa pada awak, saya bertanggungjawab. Awak faham tak? Cik Murad, sampai bila Cik Murad tahan macam ni? Sekarang ni, wanita macam mana pun nak tuntut harta-harta dia. Dan dia pula gunakan salin untuk ganggu hidup Cik Murad. Saya tahu, Siti. Awak jangan bimbang. Bagi saya sedikit masa saja lagi untuk saya selesaikan semua ni. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Cik. Nah, masuk sekali. Assalamualaikum, Aisyah. Apa yang difikirkan? Dari tadi mengelamun jauh je. Macam ada yang tak kena. Saya mikirkan soal bapa saya. Semakin dekat kita nak disatukan, makin kerap saya memikirkan soal dia. Macam mana dengan dia nanti? Hidup sorang-sorang. Saya tahu awak kesian tengok nasib dia tu. Hidup seorang-seorang tanpa belayan seorang isteri. Alah, awak suruhlah papa awak tu kahwin je. Tak ada masalah ke kalau dia nak kahwin? Sebenarnya saya nak tengok papa saya kahwin. Tapi saya terlalu bimbang. Kalau papa saya tu tersilap buat pilihan. Awak tahu kan sejarah papa saya. Dia pernah dipermainkan oleh bekas mak tiri saya tu. Yelah, tapi itu kan cerita lama. Yang penting hidup harus diteruskan. Dan kita janganlah pentingkan diri kita sendiri. Pentingkan diri sendiri? Siapa yang awak maksudkan? Siapa tadi tu? Gimana? Kau salah. Apa kau nak ni? Tak puas lagi kau dah ganggu hidup aku. Kau nak apa ni? Jangan buat tanya, Cik Murad. Macam yang Cik Murad tahu, selagi pembahagian harta Anita tak diselesaikan, selagi itu saya akan buru Cik Murad sampai bila-bila. Saya akan buat Cik Murad rasa lemas dan tak boleh tidur lena. Paris. Kau jangan cuba nak ugut aku. Kalau ada apa-apa soal hubungan dengan harta, kau hubungi peguam. Kau tak dibasuh. Relaxlah, Cik Murad. Janganlah marah. Saya dan Anita dah hubungi dah. Dah cakap dengan peguam Cik Murad. Tapi dia sendiri pun bingung sebab apa Cik Murad sendiri pun berkeras tak nak serahkan harta dia. Sedangkan Anita kan ada hak. Kenapa yang Cik Murad nak tahan harta dia? Kau ingat sendiri.
Kita dalam hidup ni ada batas-batas. Jangan dah tersungkur baru nak tengadah, baru nak sedar. Tak payahlah nak bersyarah, Cik Murad. Saya tahu Cik Murad cemburu kan? Sebab saya intim dengan bekas isteri Cik Murad. Saya cemburu? Buat apa saya nak cemburu ni? Ha? Malah saya bersyukur kerana saya terlepas daripada neraka jahanam sepanjang saya hidup dengan dia. Okeylah, wakil salam dengan dia. Beritahu pada dia, soal hartanya akan saya bereskan. Ya? Kan senang macam ni. Tak nak gaduh-gaduh. Tapi, betul ke? Ataupun, satu elak saja. Salah. Saya ni bukan munafik. Macam mana? Saya serius. Awak beritahu pada Nita. Penyedap hidup awak. Ya, Saleh. Bagus. Ini satu berita yang baik. Akhirnya orang tua tu menyerah kalah juga, kan? Yelah, dia tak ada pilihan pun. Kalau macam tu, engkau kena jumpa dengan peguam dia untuk selesaikan soal ni. Ya? Lagi cepat, lagi bagus. Faham? Okey, Anita. Aku faham. Tapi kau kena ingat janji kau. Aku nakkan bagian aku. Bye. Setuju nak serahkan harta-harta yang melibatkan nama aku, ini satu peluang yang baik untuk aku raih kekayaan. Tapi, apa sudahnya dengan si Saleh ni? Bukankah dia akan menuntut janji dari aku? Tak mungkinlah. Aku bukan bodoh lah, Saleh. Ni Anita lah. Kau hanya lelaki pencacai yang aku terpaksa gunakan untuk agenda aku.